أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الفروض الوضوء وهو بضم الواو في الأشهار الاسم للفعل وهو المراد هنا وبفتحة الواو اسم لما يتوضأ به. ويستعمل الأول على الفروض والسنن. وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء 6 أشياء أحدها النية وحقيقتها شرعا قصد شيء مقترنا بفعله فإن ترك عنه سمي عزيما. وتكون النية عند الغسل الأول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu satu pasal. Fil furudil wudu'i, pada segala perle-perle wudu'. Wa huwa biqami, dan bermula adanya perle-perle wudu'. Bangun kita baca wudu'u dengan tadumah waw. Pada pendapat yang masyhur itu satu nama bagi buat. Dan bermula adanya perle wudu'. Itu bermula maksud di sini dan dengan tafatah waw itu satu nama bagi barang yang dimudu'nya seorang dengannya barang dan dituntut kaitan orang akan yang pertama tiada perlai-perlai dan sunat-sunat. Dan telah disebut oleh Tuku Musannif akan perlai pada akhirnya tunggu. Wal furudul wudu'i 6 asya'a, dan bermula segala perle wudu' itu 6 segala perkara. Bermula salah satunya 6 itu niat. Dan bermula hakikatnya niat pada syarak itu kasat sesuatu, hal keadaannya sesuatu itu yang menyertai, banget menyertai dengan buat. Maka jika diputaki ianya seseorang daripadanya buat, niscaya dinamakan orang akannya niat akan cita-cita. Dan dalam niat itu sabit di ketika membasuh awal juzuk daripada wajah. Artinya yang menyertai dengan demikian juzuk hana dengan sekaliannya muka, dan hana dengan barang sebelumnya muka, dan hana dengan barang sesudahnya muka. Jadi pasalnya kena pegang perle wudu'. Dah baca wudu' dengan tadumah waw. Ini enggak pendapat yang masyhur. Wudu'nya adalah sebuah nama bagi buat. Dan apabila kita baca dengan wawa'u, yang adalah sabonan bagi barang yang tidak urun dimewuduk dengan barangnya. Dan kepakaian yang pertama wudu'u yang ada perle-perle dan sunat-sunat. Disebutlah oleh Tuku Musannif akan perle-perle wudu' empat itu oleh Tuku Musannif. Perle-perle wudu'nya nampak perkara. Yang kedua yaitu niat. Niat pak hakikat ini adalah kasat sesuatu yang sesuatunya harus menyertai dengan buat. Apabila kata
kata ke nyan contoh ino tadi tak pun itu nyan kebenar cita-cita. Masa niat wadai ketika darah awai itu daripada muka. Kabarnya amang dalam iskal yang pertama kan yaitu menyangkut dengan makna doa baris konukun halaman 27 muktaranan akan dengan muktaranan atau ngabaring lain yang lebih cocok. Karena yang jual Kadang-kadang bari hati akan muktaranan kalimat yang kalimat isimpai berarti muktaranan muktarinan. Iskal yang kedua hanapaya iyuknya naju anhu pakakun anhu agun anhi pakak pas yang karena berikut daripada hadamer terdapat huruf yang saking selain daripada ya yang saking yang ikut hi ya apa tu iskal yang ketiga furudu kalimat dan nanti wazan ke masdar wazan tu fa'lan fardan furudu fardan ini furudun Allah nya nanti watan fu'ulun kalan batas yang gede na dua lahu bahagia wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.